Okey, cuba tengok suasana Kangak pagi-pagi. Jam menunjukkan pukul 7.09. Cool lah. Okey, hari ni bukan hari sekolah. Hari ni hari kerja bagi orang yang bekerja. Nampak lah, relax lah. Tak kalu-kalu apa kan. Ada kereta, ada motor, ada. Cuma di Perlis ni yang dikatakan Perlis ni dia lengang, relax. Kecuali ada hari-hari tertentu yang contohnya lah kan, contohnya hari-hari tertentu tu hari Jumaat petang akan ramai sikit lah orang. Sebab apa? Sebab ada ramai orang Kedah yang main buat urusan pejabat di negeri Perlis. Sebab Perlis cuti Sabtu Ahad. So Jumaat buka lagi, Kedah cuti dah. Yang tu boleh nampak kata Jumaat petang tu memang padat sikit lah. Yang tu Ustaz nampak ketara lah. Okey, hari-hari lain tu macam biasa lah kan. Macam biasa. Kalau petang dengan malam bawah pukul 9, maksud dia boleh kata kereta banyak lagi lah. Tapi lepas tu lengang lah. Tu ada orang yang nak main dari Perlis. Ustaz nak cakap apa? Tak payah lah. Tak payah main dari Perlis. Buat serabut lah. Hampa main jadi game jalan ni. Jadi padat orang kan. Biar pergi banyak ni lah. Biar banyak ni lah. Sudah. Macam plate R jugalah. Itu plate R orang tak mau pakai. Takat RE kan. RE lama mana? R, RA, RB. Pelik-pelik nombor pelik. RC, RD lama. RE, RF. Dua. Tengok. Dua nombor pelik tu ya. Dua kepala tu, dua Perlis saja di Malaysia ni yang ada dua. R apa? RF. RF apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I tak ada kan? J, RJ, RK, RL, RM tu tengok nenek menyajak. Lepas tu penuh plate R. Ustaz tengok dekat mana? Dekat KL penuh. Dekat Cameron Island penuh. Dekat Selangor dulu kalau pakai plate R tu memang orang Perlis betul lah. Betul tak? Takkan orang Perlis ada mana-mana ada kan. Sekarang ni semua orang suka pakai plate R. Pasal apa? R cantik kan. Lah ni plate R pun dah jadi RA bawah lah. Bukan R lah, RB lah. No? RB berapa? 3 dah. 3 nombor dah.